Okay, so kalau RM5 seorang boleh masuk kat sini bergambar kat sini, kat kawasan Okay guys, tu Harry. Oh, dah ada dah baju dah. Okay guys, so sekarang ni kita dah ada dekat Pekan Kundasang ni. Okay, so kita tengok brother kita cari baju. Wan, cari baju apa Wan? Windbreaker. Apa? Ni kuning ni cantik Wan. Windbreaker. Banyak ni jual. Windbreaker ada, baju-baju ada. Bundle ni banyak ni. Baju banyak juga jual. Jom kita jalan depan sikit. Sekarang kita berada di kawasan dekat Pekan Kundasang ni guys. So kalau kita tengok ni, dia ada jual lah. Dia ada macam, nak kata pasal tamu tak pasal tamu lah. So kita sampai je dekat kawasan Kundasang ni, hari Natal, hari Christmas. So kalau tengok ni, dia ada jugalah buka. Ada jual jersey, ada jual jersey, ada baju, t-shirt dekat kawasan sini. Dekat depan sana ada jual buah-buah sebenarnya. Tengok kat sini, tengok baju bandel. Banyak juga baju bandel kat sini. Banyak juga baju bandel kat sini. So jom kita jalan kat sana sikit, dia ada jual buah. Itu hari kita datang tahun lepas, kita singgah beli buah kat situ. Ni dekat kawasan Kundasang, Pekan Kundasang ni. So nampak dekat Kundasang. So kat sini memang dia meriah lah. Durian pun banyak kat situ guys. So hari ni hari Christmas kan, memang ramai lah. Nampak penuh juga orang dekat kawasan Pekan Kundasang ni. Kau nampak ni, dia betul-betul dekat kawasan Pekan Kundasang ni. Jom kita tengok orang jual, banyak kat jual buah-buah. Durian pun banyak kat situ. So kat sini dia ada jual banyak juga buah. Ada salak, dari orange kan, bau kulit limau kan. Salak madu. Buah salak ada, rambutan. So meriah kat sini. Meriah juga kat sini jual. Jualan-jualan ni dekat kawasan Pekan Kundasang ni. So boleh beli buah semua. Ada manggis. Ni ada strawberry. Ni ada juga beras. Ada madu. Ni dekat kawasan Pekan Kundasang ni. Kat belah sana ada jual durian, banyak kat jual durian. Jom kita pintas tengok sebelah sana. Ada jual durian kat belah sana. So, kita lalu tengok. Kita tengok ada orang. So hari ni hari cuti, so boleh tahan juga lah.
ramai orang juga kat sini. Ramai juga orang kat sini. So kalau tengok kat sini ada jual buah durian. Meriah tak? Macam-macam jenis durian ada. Udang merah, pisang king. Banyak juga ada durian. P8, durian susu, rambutan. Banyak juga durian kat sini. Musang king, ada musang king, ada blackthorn. Betul-betul dekat kawasan Pekan Kundasang ni guys. Meriah juga dekat kawasan Pekan Kundasang. Jom kita masuk dalam. Okay, so kalau dekat Kundasang ni guys, okay, so kita boleh bergambar actually. Dia ada one pit stop. So kita bayar dalam RM5 saja. Kita boleh masuk bergambar kat dalam ni ya. Dan kita boleh nampak view pemandangan dekat sana lah. Kita boleh nampak view pemandangan dekat sana, dekat one pit stop ni, dekat kawasan Kundasang Sabah ni. So hari ni okay, boleh tahan ramai juga orang kat kawasan Kundasang ni. So kita boleh nampak view pemandangan dekat kawasan one pit stop ni. So kena bayar ni dalam RM5. Dalam limit RM5 seorang boleh masuk kat sini bergambar kat sini, kat kawasan Kundasang. Okay, so setakat tu saja video kita di kawasan Pekan Kundasang ni. So kita tak ada apa pun, kita beli buah je buat kuda-kudapan. So meriah juga kan ni dekat kawasan Kundasang ni. Ada jual baju kan, ada jual buah. So kalau korang nak experience sendiri, korang boleh datang ke Kundasang ni lah. So ni antara salah satu lagi tarikan lah kalau datang ke Kundasang Sabah. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye bye guys.